Kalau hampa tengah cari rumah teres tapi nak rasa feel macam duduk rumah corner lot, rumah ni memang sesuai aku rasa. End lot ada tanah kat tepi, boleh buat taman ataupun private space untuk family. Jom kita tour rumah ni. Rumah ni harga dia RM355,000. Monthly installment dia dalam RM1,400 hingga RM1,500. Kalau join loan laki bini, lagi mudah nak approve, lagi affordable untuk bayar. Jom kita tengok dalam. Masuk je rumah, terus rasa lapang. Ceiling tinggi, ruang tamu lebih kurang besar dia. Tak ada buat apa-apa lagi, anak dah tarik tangan ajak tengok Netflix. Lepas anak ajak tengok Netflix, mak pula ajak masuk bilik, tengok bilik. Ini bilik nombor 1, cukup untuk perabot 3 beradik tu lah. Set katil, set meja solat dan almari baju. And of course, master bedroom ada tandas yang cantik macam hotel. Jom kita tengok bilik nombor 2. Tapi bilik nombor 2, saya nak tunjuk material yang mereka guna kat rumah ni tau. Sekecil-kecil detail ni, hampa boleh tengok ni. Lock ni. Kebanyakan rumah mereka guna aluminium saja. Yang ni yang berkualiti. Satu lagi hampa tengok ni. Handle untuk buka tingkap ni. Kalau harga macam ni, kebanyakan dia guna yang aluminium saja. Yang ni aluminium yang berkualiti. Tak mudah patah, tak mudah sengit. Kan cakap setuju guys. Bilik nombor 2 ni rare gila. Sangat rare. Sebab hampa tengok ceiling dia tinggi. Apa kreatif, boleh buat loteng ataupun boleh buat fun room. Cukup untuk anak 2 orang tidur dalam bilik ni. Kalau anak 3, kita buh dia di bilik belakang. Jom kita tengok. Bilik nombor 3 macam biasa, layout dia akan letak belakang sekali. So boleh tahan luas juga bilik ni. Boleh jadi tempat anak yang nombor 3 ataupun boleh jadi bilik tetamu. Atau kalau tak ada anak nombor 3 atau tak ada tetamu, bilik ni kalau saya akan buat store. Nak bahagian belakang, kita tengok tandas nombor 2 dulu. Walaupun dia tandas nombor 2 tapi dia cantik. Macam view hotel juga. Yes. So ini adalah view bahagian belakang rumah ni. Tu dia TX apa saya tak tahu. Bulan puasa ni. Ini dia bahagian dapur kita. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Tapi hampa jangan risau. Dapur kita ni bukan untuk kita masak untuk satu taman ni. Cukup untuk keluarga kecil kita saja. Kalau mak mertua main, pasal malam banyak kat BBJ. Ini end-lot macam ni memang laku keras. Sebelum ni ada 3 orang bayar dah masuk loan. Tapi tak lepas. Bukan sebab rumah ni mahal, tapi komitmen mereka terlalu